terdapat dakwaan bahawa Yusof Router ini telah diperangkap. Hai, Assalamualaikum. Saya percaya anda semua tahu berkaitan dengan kes Yusof Router yang telah pun dilepaskan dan dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Ini bermakna Mahkamah Tinggi pada ketika itu berpendapat bahawa tidak selamat untuk memanggil Yusof untuk memasukkan pembelaan. Apa maksud memasukkan pembelaan ini? Maksudnya, pihak mahkamah menilai keterangan. Secara maksimum dia nilai keterangan pegawai penyiasat, ahli kimia, pegawai tangkap, semua saksi dan tengok ada tak sebarang elemen ataupun bukti yang boleh memenuhi elemen pertuduhan pengedaran dadah berbahaya dan juga pemilikan senjata yang dipertuduhkan ke atas satu-satu tertuduh tersebut. Dan Mahkamah Tinggi dalam kes ini berpendapat tidak ada sebarang keterangan yang boleh membawa kepada pembuktian elemen-elemen yang diperlukan dalam kes ini. Jadi, apa yang Mahkamah Tinggi kata? Yang pertama, dia kata pihak pendakwaan gagal membuktikan pemilikan eksklusif Yusof Router terhadap barang-barang salah yang ditemui dan dipertuduhkan ini. Maknanya tidak boleh kaitkan Yusof Router dengan barang kes tersebut. Ini secara general saya terangkan, bukan bahasa undang-undang. Dan mahkamah juga kata bahawa walaupun kereta milik Yusof Router, tidak bermakna barang-barang yang dijumpai dalam kereta tersebut adalah milikan eksklusif Yusof Router. Hanya dengan berada berdekatan dengan kenderaan, membuka pintu kenderaan, tidak bermakna Yusof Router ada pengetahuan dan ada pemilikan terhadap barang kes. Kemudian mahkamah menyatakan lagi dengan lebih lanjut bahawa terdapat dakwaan bahawa Yusof Router ini telah diperangkap dan pihak pegawai penyiasat telah gagal membuat siasatan terhadap dakwaan ini. Dan kegagalan tersebut telah membawa kepada tidak selamatnya untuk mahkamah memanggil Yusof Router membela diri. Sebab bila you tak siasat, bermakna berlakunya ketidakadilan di situ. Bila you tak siasat, bermakna juga berlakunya perbicaraan yang tidak adil sebab version tertuduh tidak disiasat. Perkara ini bukan kali pertama berlaku version tertuduh tidak disiasat. Saya ada anak guam yang mana laporan polis banyak dibuat semasa proses perbicaraan. Satu pun tak disiasat sehinggalah kes itu selesai dan masih tidak disiasat. Jadi dalam kes ini mahkamah kata semua keterangan ini tidak membawa kepada pemilikan eksklusif. You kena faham Seksyen 39B adalah kes yang sangat berat, membawa kepada hukuman gantung atau mandatory penjara minimum 30 tahun sehingga 40 tahun. Mahkamah kena tengok tertuduh ni ada kawalan tak? Ada pengetahuan tak? Ada pemilikan eksklusif tak terhadap dadah tersebut sebelum apa-apa keputusan prima facie diputuskan? Dan kalau tidak ada sebarang pembuktian tersebut, mahkamah tidak boleh menggunakan anggapan berat dadah. Contohnya Seksyen 37DA Akta Dadah Berbahaya. Okey, berat dadah begini bermakna pengedaran. Okey, dia kena buktikan pemilikan dulu, baru boleh gunakan anggapan. Maka dalam kes ini tidak ada pembuktian exclusive possession dan Yusof Router dilepaskan dan dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri. Jadi pihak pendakwaan dalam kes ini boleh memfailkan rayuan untuk keseluruhan keputusan di Mahkamah Rayuan. Dan Yusof Router pula sekiranya sehingga akhir kes tersebut masih kekal didapati tidak bersalah, makalah bermakna Yusof Router boleh memfailkan saman kepada pihak-pihak yang terbabit dalam pendakwaan penyiasatan kepada dirinya dalam kes ini. Alright, untuk anda yang lain, jaga diri, jangan salah pilih kawan, jangan berada di tempat yang salah di waktu yang salah sehingga terjebak dengan jenayah. Jaga diri anda baik-baik.